Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia Puasa mana boleh korek hidung? Hei, siapa saya cakap tak boleh? Ustaz kan cakap korek hidung tak batal. Yang batalnya kita korek dalam-dalam. Sikit-sikit macam ni, okeylah. Lambatnya berbuka. Hai, sekejap je lagi nak berbuka. Sikit lagi. Agak ada. Banyak lapar. Aduh. Sabar. Gedap. Orang puasa mana boleh kentut? Batal ke? Taklah. Kentut cuma batalkan wuduk je. Alright then. Okay kids, let's go home. Agak ada. Tu. Yelah. Tak apa je. Atuk kumur je. Acap tengok atuk minum. Tak batal ke kalau kumur macam tu, Tok? Kumur tak apa. Tapi jangan lama-lama. Kau tertelan? Kalau takut tertelan, tak payah kumur. Faham? Oh, faham. Cap. Mak Asraf. Oh, Mak Asraf. Buka mata. Bangun. Dah masuk asar ni. Bangun. Buka mata. Amin. Mana boleh tidur sampai ke petang? Ini bulan Ramadan. Alah, Tok, batal puasa ke tidur macam ni? Cap, memanglah tak batal puasa. Tapi kalau dah tidur mati macam ni, dia menghilangkan fadilat puasa tu. Faham tak? Bangun. Umi buat apa tu? Umi nak simpan lauk-lauk ni semua. Takut basi nanti nak sahur. Acah nak makan sekarang boleh? Nak sahur. Kenapa pula? Kalau sahur sekarang, tak payahlah bangun pagi nanti. Belajar kat mana ni? Tak payah sahur-sahur ni. Sahur ni kalau lagi lewat, lagi bagus tau. Alah, sama je ni. Sahur juga namanya. Tak ada samanya. Tapi tak ada keberkatan. Faham tak? Kita ni nak buat semua benda kena cari Katan. Bagus. Jom cepat Acap kita kemas-kemas. Lepas tu boleh balik berbuka. Okey. It's okay, you guys go ahead. Saya kemas sini dulu. Lepas tu saya mandi. Lepas tu saya pergi surau. No, cannot. Berbuka puasa kena cepat-cepat. Oh, really? هذه السنة لله تعالى
شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير